Volkswagen Passat hari ini singgah ke tempat kami sebab masalah absorber terlalu lembut dan ada bunyi-bunyian yang tidak menyenangkan. Kereta ni, owner ni datang daripada area KL juga. Bila kereta ni sampai, kita terus masuk dekat tester machine. Kita tengok bacaan ground contact memang agak lembut. Sebab apa lembut? You guys boleh nampak dekat sini. Depan kiri 51, depan kanan 59, belakang kiri 49, belakang kanan 40. Bukan agak lembut, memang dah terlalu lembut dan mungkin mengalami masalah compression dan rebound dia memang dah terlalu teruk. Jadi dengan bacaan macam ni, kami terus masuk dekat hoist, terus buka ke empat-empat absorber, nak tengok kenapa bacaan terlalu tinggi. Dekat sini you guys boleh nampak bila format kami tekan memang dah lost compression habis. So saya suspect gas dah habis keluar dan minyak dia pun dah ada masalah, dan part-part dekat dalam seperti separator dia pun dah ada problem, dan dia punya piston pun dah ada masalah, mungkin dah pecah ataupun sebagainya. A few moments later. Jadi selepas siap tu, kemudian kami test, tekan format kami tekan secara manual. Memang agak keras, tetapi jangan risau, comfort you guys takkan hilang. Jadi selepas siap ke semua empat-empat batang absorber, kami permulakan pemasangan depan kiri, depan kanan, belakang kiri dan belakang kanan. Kemudian saya ambil kereta Passat ni, saya test sendiri, memang rasa firm, tegap, memang sedap. Tak percaya, you guys boleh datang ke tempat kami, booking slot, kita buat. You guys boleh rasa. So selepas itu, bila dah test semua, kami masuk semua dekat tester machine tu, dapatkan berapakah bacaan ground contact yang membuatkan kereta ni lebih stable. So dekat sini you guys boleh nampak bacaan depan kiri 12, depan kanan 13, belakang kiri 18 dan belakang kanan 19. So bacaannya semuanya di bawah 20, barulah kereta tu stable dan balance untuk keempat-empat side. Jadi itulah dia cerita untuk Volkswagen Passat. So kepada guys kat luar sana yang nak tahu lebih detail, lebih lanjut, nak booking slot, mudah saja you guys boleh masuk dekat link bio saya ataupun depan skrin ni ada nombor yang tertera. You guys boleh roger dan pastikan nombor tu sama dengan link bio saya. You guys boleh roger, insyaAllah kita boleh settlekan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber, dan insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.